bridge pun diorang tak nak jumpa. Apa pasal tak nak jumpa tau? So, sudah masuk projek, sudah masuk sini, masuk sana. Projek ICU, Terengganu, Kelantan, Perlis. Kementerian Usahawan punya projek-projek. Kementerian Luar Bandar punya projek. Semua sudah masuk. Sekarang Datuk Seri Najib boleh reput dalam jail. Isu addendum boleh campak dalam sungai. Itu lu tak mau cerita. Lu sibuk pasal MIC punya hal. Lu antara malu kah? Ini tangan masuk dalam seluar, tengok ada telur kah tak? Addendum pun dia orang boleh sorok, boleh macam-macam tau. Pusing cakap ini macam tau. Punya pusing. Lu orang semua tak ada telur mau buka mulut, tapi lu sibuk MIC punya hal. Lu cakap kerana jawatan lah, inilah, itulah. Memang jawatan lah, bodoh. UMNO semua ada 7-8 menteri dia ambil, itu bukan jawatan.